sekarang simpan emas tapi salah guna. Dulu, orang simpan emas untuk kecemasan. Tak ada kecemasan, dia pakai atau simpan elok-elok. Sekarang, nampak emas je terus fikir nak pajak. Kita kena faham satu benda ni. Tak semua benda kita beli untuk kita guna. Emas memang bukan untuk kita guna hari-hari. Emas memang untuk simpan. Siapa paling banyak simpan emas di dunia? Bank Negara Malaysia dan bank pusat seluruh dunia. Diorang beli emas, simpan, tak pakai pun. Kenapa? Sebab emas ni last defense. Bila ekonomi jadi gila. Lesson dia simple. Kita kena ada duit dan emas. Bukan tukar semua duit jadi emas. Bukan juga simpan duit je. Balance. Ramai buat silap. Nampak hutang banyak, pajak emas. Nampak macam settle. Tapi sebenarnya hutang bayar dengan hutang. Masalah tak selesai pun. Nak keluar dari hutang, kena cari pendapatan. Bukan tambah hutang. Emas tu simpan untuk waktu kecemasan. Waktu susah, bukan untuk short term problem. Ingat ni, emas tu pertahanan akhir kewangan kita. Selagi ada benda lain boleh dijual, jual dulu. Jangan sentuh emas awal-awal. Kalau anda tak boleh tahan nak guna emas, mungkin emas bukan untuk anda. Tekan button sign up untuk saya daftarkan akaun emas anda percuma untuk simpan emas serendah RM100 tanpa komitmen. Follow saya lagi for more update strategi kewangan dan simpanan emas yang waras, praktikal, tak ada drama.